Sini tempat tumpuan sekarang ni, bukan. Bila orang tengok macam ni, orang tengok kalau hujan, orang lebih sana tengok macam tu. Patah baliklah. Jadi kami harap Kementerian KPKT percepatkan dana untuk bumbung. Bukan kami tak bersyukur, kami lebih bersyukur. Tapi tinggal lagi, orang kata bumbung ni adalah untuk semua. Isu demi isu, permasalahan demi permasalahan seringkali memulai rakyat. Persoalannya, ke manakah dan siapakah masalah ini perlu dibawa? Tanya on the spot, boleh settle ke tak boleh settle, yang dibawakan khas oleh Stratcom adalah untuk mendengar masalah dan isu yang dihadapi rakyat agar suara mereka didengari dan diutarakan terus kepada pihak yang berkenaan. Kami mendengar, mengutarakan dan akan sedaya upaya mendapatkan penyelesaian kepada apa saja isu dalam episod ini, sebab isu yang tidak asing lagi akan kita kupas. Saya berada di Gerbang Malam, sebuah tempat pelancongan yang ikonik di negeri Perak atau khususnya di Ipoh. Idea permulaan diasaskan oleh Datuk Sirajuddin Haji Saleh, Datuk Bandar Ipoh yang kelima pada tahun 2003 untuk meningkatkan sosioekonomi para peniaga dan juga meningkatkan kualiti hidup mereka. Sebelum ini mereka bertapak di Railway Station Ipoh dan dari situlah bermulanya Gerbang Malam. Bersama saya Amir Wong dalam Tanya on the Spot. Boleh settle ke tak boleh settle? Gerbang Malam dengan jaraknya lebih kurang 600 meter ini merupakan tempat mencari rezeki kepada hampir 200 orang peniaga dengan majoritinya daripada kaum Bumiputra. Mereka ini kebanyakannya telah berniaga lebih daripada 20 tahun, menempuhi pelbagai cabaran, ujian dan rintangan dalam perniagaan. Kebelakangan ini, isu bumbung Gerbang Malam telah menjadi buah mulut para peniaga serta warga netizen di media sosial. Apabila ribut dan hujan lebat membadai, para peniaga yang tidak berbumbung ini terkesan dengan sangat teruk apabila tiada jualan dan juga khemah mereka rosak. Isu ini bagi mereka bukanlah sesuatu yang baru dihadapi. Idea awal projek pemasangan bumbung ini akan dilakukan daripada zon A sehingga zon D, memastikan kesemua para peniaga dapat berniaga dengan selesa dan juga keselesaan kepada para pengunjung dan membeli belah. Tanya on the Spot pada hari ini akan mendengar sendiri luahan dan keluhan para peniaga Gerbang Malam. Usaha daripada pihak MBI ada. Pihak MBI banyak juga bantu kami. Yang mana dia orang dapat bantu hanya dapat RM500,000 saja melalui Menteri KPKT lah. Kata YB dengan Komeng. Kita dapat hanya RM500,000 dan kami RM500,000 hanya cukup untuk 2 bay saja. Untuk habiskan zon B pun tak lepas. Tapi kita menunggu sampai bila kan? Peniaga kita tanya. Bantulah peniaga, bantu peniaga Gerbang Malam. Di kala hujan lebat memang kalau peniaga yang tak ada bumbung ni memang tak boleh buat apa. Dia orang tak boleh berniaga. Dia orang tak boleh berniaga dan dia orang terpaksa tutup perniagaan dia. Bukan kami tak bersyukur, kami lebih bersyukur. Tapi tinggal lagi orang kata bumbung ni adalah untuk semua. Buatkan yang ada bumbung ni zon A, B separuh saja. Yang tak ada bumbung hanya C dan D. So apa yang perjanjian daripada pihak majlis, dia nak buat penyambungan sepenuhnya lah. Tapi kita masih lagi tunggu keputusan tu. Tak dapat lagi apa tu. Tapi daripada pihak persatuan, cuba minta macam mana pun, sebab kita tak nak benda ni daripada segi peniaga ada yang rasa tak puas hati, tapi masih lagi tak proses benda tu. Sampai satu masa tu kita dah tak tahu nak cakap apa dah. Pada zon yang ada bumbung tu tak ada masalah, tapi yang tak ada bumbung ni akan jadi masalah pada peniaga dan kepada pengunjung. Masalahnya bumbung tu dia buat separuh. Separuh lagi ni kami ni tengok macam tadi ni hujan lebat, ada yang kemah patah. Kami rasa tak puas hati lah. Ke sana ada, sini tak ada. Saya harapkan macam saya peniaga belakang lain, bumbung tu yang penting pun. Itu sebab dengan tengok tu. Sedangkan patutnya sampai hujung orang berniaga tapi tak boleh berniaga hujan. Pada kami bumbung lah. Pasal jelas sini kan pusat pelancongan. Boleh katakan Ipoh ni Gerbang Malam ni tempat pusat pelancongan. Jadi kami harap Kementerian KPKT dapat turun padang, lepas tu percepatkan dana untuk bumbung untuk kami yang para peniaga ni daripada zon B, C maupun D. Sekarang tengok dengan keadaan hujan, siapa pun tak ada. Kalau kamera boleh tengok, tak ada langsung pengunjung. Tinjauan Tanya on the Spot ke Gerbang Malam baru-baru ini perlu kita bawakan Datuk Mazlan Abdul Rahman, Ketua Whip Ahli Majlis Bandar Ipoh, mewakili Datuk Bandar bersama pasukannya untuk melihat sendiri dengan anak mata mereka. Memang kalau hujan lebat, angin tempis, memang kena. Orang tengok ni habis basah ni. Oh ini tadi dah pasang dah? Dah pasang dah, dia dah pasang masuk dah. Basah ni, kalau ke sini dah pasang macam ni. Lepas sini dia kalau angin tolak lah.
Macam mana pun kita kena pasang juga lah canvas kat belakang kan. Oh, untuk jangan bagi kena ni. Kena juga tu. Kena juga. Sebabnya dia air dia turun kan. Sebab dia kalau bumbung ni dia tak full macam tu. Air daripada bumbung tu akan jatuh kat kemah ni kan. Kadang-kadang kemah kita boleh patah sebab dia bertakut. Hari ni hujan saya datang. Saya datang sendiri tadi. Kalau nampak sendiri. Memang tak ada orang lah. Paling penting pada malam ini kita datang, kita santuni peniaga-peniaga yang menghadapi masalah bila hari hujan. Jadi saya dah faham, saya dah rasa dalam keadaan hujan pun saya sendiri takkan lalu sini. Sebab kalau hujan orang takkan nak lalu sini. Jadi kita nak mengharapkan satu ada pihak kementerian ke KPKT untuk membantu peniaga-peniaga Melayu di Gerbang Malam ini. Setelah turun padang bersama pihak Majlis Bandara Ipoh, Tanya on the Spot berbalik kepada YB Sendra bagi mendapatkan penjelasan dan juga pengesahan akan isu ini. Berat lagi mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Itulah yang boleh kami ungkapkan berkenaan isu ini bagi para peniaga. Keluhan dan luahan tanpa tempat untuk bersandar hanyalah kata-kata curahan semata-mata. Tanya on the Spot tanpa melengahkan masa akan mendapatkan jawapan daripada YB Sendra, Exco Perumahan dan Kerajaan Tempatan berkenaan isu ini. Terima kasih atas tindakan untuk meninjau isu ni dan sememangnya memang pihak kerajaan negeri kita ambil maklum isu-isu dan keluhan daripada penjaja tentang isu bumbung Gerbang Malam ni dan memang kita pihak kerajaan negeri dengan kerjasama MBI secara khusus memang dari masa ke semasa cuba sebaiknya untuk kita nak menyempurnakan projek naik taraf bumbung Gerbang Malam ni. Jadi untuk pengetahuan memang perancangan tu kita nak buat bumbung yang untuk bagi sepanjang kawasan Gerbang Malam. Cuma isunya kekangan peruntukan. Jadi untuk pengetahuan sebelum ni kita terima peruntukan sebanyak 2.6 juta ringgit untuk laksanakan, tapi itu hanya cukup untuk fasa pertama iaitu melibatkan sebanyak 185 meter. Jadi kerja itu sudah siap sepenuhnya pada April 2023 dan selepas itu MBI memang tidak pernah henti daripada terus memohon peruntukan daripada KPKT, daripada MOTEC dan sebagainya. Tahun lepas kita MBI berjaya untuk dapat daripada KPKT sebanyak 0.5 juta dan itu sedang dalam proses untuk kita siapkan fasa kedua. Walau bagaimanapun saya faham kalau dengan fasa kedua pun masih tak cukup lagi. Jadi kita masih dalam usaha untuk teruskan permohonan dengan semua saluran yang ada dengan harapan kita boleh dapat peruntukan yang diperlukan. Kalau bukan secara keseluruhan juga berfasa kita boleh teruskan dan memang kita harap penjaja boleh faham perancangan dan kekangan yang dihadapi. Walau bagaimanapun kita akan teruskan usaha ini supaya dalam masa terdekat kita boleh sempurnakan projek ini dan semua penjaja pun dapat satu persekitaran yang lebih selesa dan kondusif untuk jalankan perniagaan. Seperti yang dikatakan pada awal rancangan, tak kala hujan lebat membasahi bumi, payung dicari untuk berteduh. Namun, bagi para peniaga ini, payung mereka impikan tidaklah meneduhkan kesemuanya. Kerajaan Negeri Perak, Yang Berhormat Exco Sandra Ng, Pejabat Exco Perumahan dan Kerajaan Tempatan serta Majlis Bandaraya Ipoh caknakan isu ini. Mereka mendengar setiap luahan serta rintihan bermasalah rakyat, terutama dalam konteks ini para peniaga di Gerbang Malam. Menggerakkan 1001 usaha, mengupayakan segala daya dan mampu mereka melakukan yang terbaik agar nikmat dapat dirasai oleh semua. Seperti dikatakan oleh YB Sendra dan Majlis Bandaraya Ipoh, projek bumbung Gerbang Malam ini adalah berfasa dan berperingkat dengan permohonan bajet tambahan dan juga perancangan strategik akan dilakukan oleh mereka dalam menangani isu ini bagi kesejahteraan rakyat negeri Perak, khususnya kepada para peniaga. Kami mendengar keluhan dan rintihan anda. Jika anda mempunyai sebarang aduan, jangan lupa untuk hubungi kami di media sosial kami. Bersama lagi di episod yang akan datang, Tanya on the Spot, boleh settle ke tak boleh settle?